Assalamualaikum guys, welcome back to Adik Channel. Guys, hari ni aku nak unboxing Hot Wheels daripada jenama Land Rover Defender 90. Ni Hot Wheels dia guys. Yang ini yuk belanja aku. Yang ini warna apa? Warna krim macam ni. Okey. Aku ada warna kelabu ada dengan warna merah kat atas sana. So jom kita unboxing guys. Bismillah. Kita buka je. Wow. So guys, ini dia guys. Land Rover Defender 90. Okay. Ni muka tepi dia, ke depan, ke atas, yang ke atas, dan ke belakang. So ya, ini casting 2019, casting 2019. Itulah korang nampak ke tak, casting 2019. Banyak-banyak Jeep kan, aku suka Land Rover. Alamak, tak tahu lah, tapi memang aku minat betul lah dengan Land Rover ni. Cantik oh. Kalau korang pergi nak keluar ke highway Karak dekat Tol Gombak tu kan, ada Petronas kan, sebelum Tol Gombak tu kan, korang singgah kat Petronas tu, dia ada satu Land Rover tau. Dia selalu parking kat situ. Land Rover warna kelabu gelap. Aku rasa tu owner Petronas tu punya lah. Tapi memang cantik lah. Aku kalau balik kampung ke apa kan, tersinggah dekat Petronas tu, memang kalau aku tengok memang ada lah Land Rover tu. Cantik guys. Okay. So by the way, ni setup baru aku. Wah, setup baru. Main-main ada. Okay guys, so itu je. So apa lagi penambahbaikan yang korang rasa aku perlu buat, sila komen kat bawah. Alright, kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye.